Okey guys, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel aku, Dalil Fishing. Okey, pertama kali aku nak minta maaf pasal aku tak buat intro dekat spot mancing. Bukan aku tak buat, aku dah buat. Cuma bila aku nak edit balik, aku rasa kecewa sikit lah. Sebab apa aku kecewa? Kena tengok video aku sampai habis, okey? Okey, layan dulu video aku kan. Assalamualaikum, dah selamat kembali ke channel aku kan. Ini aku mancing tasik kan. Target ini tomang atau PB. Tengoklah yang mana aku nak main dulu. Okey lah, harap ada mana-mana kan. Jom tengok aku mancing kan. Okay, ini aku naik IB putih kan. IB putih mencari tomang. Pakai IB putih pula. Sama rod panjang dia 230 rod. So kita main dekat dalam ni, dalam luka ni. Ui, lama tak datang sini. Wah, banyak itu. Banyak apa? Teratai ke apa panggil. Wah, lari tu kan. Oh, lari tu. Ada anak ni. Ada anak kan. Allah, banyak tu sangat. Nampak kita lagi tu. Macam ada anak tu kan. Situ nampak macam ada anak. Nampak jauh sikit. Dia maki. Seekor hawa nak ambil. Mati juga.
Ini tak makan. Besar kan? Haruang kan? Padu haruang. Haruang, ingatkan tomang ni. Tengok saya kan? Apa? Padu saya. Ingatkan tomang. Haruang kan? Wah, janji mencakuk kan. Padu saya dia kan. Padu. Terrelease dia. Terima kasih kawan. Tak kumpau Kang tomang. Rupanya kang apa ni? Salah pihak. Kan salah pihak. Okay, aku ngai pakai tangan ke. Okey lah geng, nampaknya sampai sini dulu lah video aku. Alhamdulillah ada wak manis-manis. Haruang 1 ekor, tomang bujang 2 ekor. Okey geng, yang menonton video aku sampai sini aku ucapkan terima kasih dan assalamualaikum. Okey geng, hari ni 15 bulan 6 kita dapat satu. Mantap geng. So kita release dia kan. Alhamdulillah start pertama tomang yang pertama. Mantap lali, mantap. Alhamdulillah tomang yang pertama. Okay geng, hari ni 15 bulan 6 tomang yang kedua. Yang kedua geng. Mantap. Okey, alhamdulillah start yang tomang yang kedua. Kita release dia kan. Terima kasih kawan.
For the fight. Release je. Terbaik. Terbaik kali, terbaik. Mantap. Okey kan, dah tengok video aku sampai habis kan. Sebab apa aku kecewa? Sebab yang aku strike tomang bujang tu, yang 2 ekor tu, aku bukan tak rakang, cuma GoPro aku tak boleh nak baca file yang time aku strike tu. Tu yang aku rasa macam aduh kecewa lah. Aku rasa mungkin GoPro aku terlalu panas mungkin masa aku rakam tu, tak nak baca file dia. Tak tahu lah. Itulah, kecewa lah. Tak dapat momen strike tu. Mungkin pasal aku, kalau aku rakam direct punya. Aku ada 3 bateri GoPro. Aku akan bila dah habis bateri, aku terus masuk lagi 1 bateri. Bila habis lagi aku masuk lagi 1 bateri. Mungkin panas lah. Tak tahu lah sebab apa. Kalau pernah kena macam ni, kalau pernah kena, komen. Okay, Assalamualaikum.